Nak register akaun Public Gold melalui app, pertama download apps. Daripada apps ni, klik sign up. Selepas itu, masukkan semua maklumat diri yang diperlukan. Dan di bahagian introducer PG code ni, masukkan PG code saya iaitu PG042006 supaya tuan-puan dapat bimbingan semasa dan selepas simpanan emas. Klik check, make sure nama saya, selepas itu klik proceed. So, dekat detail tadi akan keluar nama saya dan PG code saya, selepas itu boleh klik submit. Selepas itu, isi nombor IC di kotak username dan password, klik login now. Untuk mulakan simpanan emas yang pertama, klik top up. Nak simpan emas, kita pilih kotak berwarna kuning iaitu gold. Payment method boleh pilih FPX iaitu online banking. Purchase amount, kita boleh masukkan berapa sahaja, minimum RM100. Kalau ada bajet lebih, boleh masukkan lebih. Dan boleh pilih myself dan klik button I agree dan place order. Klik OK dan tik semua payment declaration forms. Klik submit dan teruskan pembayaran. Tunggu saya hubungi tuan-puan untuk saya masukkan tuan-puan dalam grup support penyimpan emas.